Korang pernah tak nampak orang buat posting jual rumah macam ni? Ataupun macam ni? Dekat listing dia tu kan? Korang kena faham maksud freehold dengan leasehold supaya tak salah faham. This is a short and simple explanation video. Freehold tu maksud dia hak milik kekal. Let's say you beli rumah atau tanah or any property, itu adalah jadi milik you selamanya. Bukan sewa daripada kerajaan. Means dia tak ada tempoh tamat lah. Maksudnya memang hak milik you terus. Leasehold ni pula maksudnya dia bukan hak milik kekal. You beli any property, let's say houses ke, tanah ke atau kedai, you loan dengan kerajaan. Tempoh untuk tempoh tertentu lah. Biasanya macam 99 tahun macam tu. After 99 years, you kena renew balik kontrak. Okay macam ni. Leasehold tu adalah sewa jangka panjang. Rumah tu memang kita punya, tapi untuk 99 tahun. Macam tu. So after 99 years, you kena renew balik. Faham tak kat situ? So apa maksud bumi, non-bumi and then international? Komen kalau nak tahu.